selalu beli. Oh, saya beli. Apakah nama sedekah yang wajib dibayar umat Islam sebelum Hari Raya? Zakat. Zakat apa tu? Zakat fitrah. Tepat. Betul, ya Allah. Semaknya lah. Okey. Follow Muiz Hot Chicken tak? Oh, paling terang dah. Dah follow. RM10 untuk Terima awak. kasih. Follow Abang Muiz tak? Dah. Dah follow. Ya. Betul-betul dah follow. Dah follow. Terima kasih kak. Alright, so jangan lupa follow. Muiz Hot Chicken dengan abang.muiz. Yes, thank you. Yang menandakan umat Islam dah boleh berbuka. Apa nama? Apa waktu? Maaf saya. Oh, Maghrib. Azan Maghrib. Yes, betul. Thank you. Follow Muiz Hot Chicken tak? Follow guys. So, Okay, thank you. so jangan lupa follow. Muiz Hot Chicken Malaysia. Yes, thank you. Follow Muiz Hot Chicken tak? Muiz Hot Chicken. Okay, tunjuk kat kamera. Dah follow. Terima kasih. So jangan lupa follow. Muiz Hot Chicken. Terima kasih. Bye. Follow Muiz Hot Chicken tak? Muiz Chicken. Muiz Hot Chicken. Follow. Dah follow Abang. RM10. Ambil cinta. Jangan lupa follow Muiz Hot Chicken. Yes. Thank you. Okay, dah habis kita berkongsi rezeki dengan pengunjung Bazar Denai Alam. So, kalau korang berada di bazar-bazar seterusnya, bazar yang ada Muiz Hot Chicken dekat tempat korang tu. Betul. Korang jangan lupa follow siap-siap. Lepas tu komen dekat bawah. Kita nak terjah bazar mana lagi. alright. So, Bye-bye. bye-bye. Selamat berbuka, selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.